Wali Wonders. Alright, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sabah hari kedua. So sekarang ni kita dekat rooftop. So kita nak shoot time lapse untuk sunrise. Walaupun terlewat sikit, tapi tak apalah, kita shoot sikit. So sekarang ni dalam pukul 6 pagi. So aku dekat atas rooftop. So kita tengoklah macam mana dia punya sunrise di Semporna Sabah. Alright, enjoy. Alright, selesai sudah shoot drone. So sekarang ni kita nak turun bawah untuk breakfast. So hotel ni dia ada sediakan breakfast untuk 3 orang lah, 3 orang beranak. So let's go. Smart. Show me. Kita dah nak check out, so pergi ke next hotel Royal. So kena naik boat dekat Sea Fest Jetty. Belakang hotel kita orang je, 5 minit naik kereta. So kalau jalan lebih kurang dalam 10 minit. Tapi cuaca panas dan kita orang buat luggage. So kita orang decide untuk big grab je. So let's see, let's go. Okay, let's see, kita dah sampai. So kita nak pergi Sea View Jetty. Jom ni. Alright, so jumpa dekat jetty. Let's go. Alright, kita dah sampai dekat Sea Fest Jetty. So kita orang tengah bagi tahu boat punya driver. So boat ni is a private boat Hotel punya boat daripada Hotel Royal Hotel, Royal Resort lah. Okay, so kita tunggu dekat sini lah. So dia ada Semporna Sea Fest Jetty. So sebentar lagi kita tunggu tu, kita lepak dulu dekat T-Life. T-Life tak nak sponsor ke? Okay, let's go. Dia punya T-Life branch tak ada ramai sangat. Macam dekat Melaka kan, kita masuk T-Life kan memang ramai kan. So aku rasa maybe sebab weekdays kot, so dia tak ramai sangat. So kita order je 2. Sementara menunggu boat datang. So ni cara nak minum. So first dia guna cutter, lepas tu cut to twist it, and then drain it from opening or enjoy it the usual way. So it's either boleh use straw ataupun boleh use cutter lah. So nanti kita try dua-dua cara. Tekan dekat sini. Tekan je. Tentu. Kita minum. Boleh ke? So sekarang kita orang dekat Sea Fest Jetty punya landmark. Gate lah, macam gate. Okay, so sekarang ni kita nak on the way untuk naik boat.
ke Royal Resort. Okay, so boat yang kita orang naik ni memang private boat yang disediakan khas untuk guest Royal Resort. So kita sampai dekat jetty, driver dia terus ambil pick up. So dia akan masukkan bag terus dalam boat. Kita orang tunggu dekat tilas tadi dah. Okay, itu dia punya boat. Okay, kat boat dia. Sekarang kita dah boarding the boat. Let's go. Ada pening dah. Ada pening. Terima kasih. Alright, so kita dah dapat pass VIP 2. Okay, so sampai je. Kita disambut melambai dah. Abang rasa kita je yang VIP. Tadi bawa balik. Wah. Halo. So kita dah sampai. Okay, so kita tengok what's inside. Go. Assalamualaikum. Sayang. Sayang. Okay, so let's go. Room tour. Royal Balloon. Buka semua lampu. Wow. Okay, so straight kat pintu ni dia ada satu sliding door. So view dia straight laut lah. Alright, belah kiri ada katil, king bed. So ada aircon. Mana? Bathroom. Okay, ada cermin. Kenapa lampu dia macam tu? And then ni apa ni? Bathtub. Okay, sini ada shower. So ada alasan dia. Then ada toilet satu. View dia straight away laut lah. Right? So dia ada bathroom 3. Kita pergi ke bahagian ruang tamu. So ada ruang tamu, dia ada sofa. Then dia ada welcome to Royal Resort Sempurna. Starfish. Okay. Then dia ada coffee, kopok. Apa lagi? Flies. And then ada peti ais. Statue rack. Apa yang kau merepek ni? Statue rack pula. Macam kabinet untuk simpan buku ke apa ke. So kat sini ada iron. Kat sini ada untuk tempat letak baju.
And this one TV. TV dia besar sangat. Okay, so kat sini ada macam apa yang panggil? Duduk. Duduk what? Duduk. Boleh tengok mirror. Duduk boleh tengok mirror. Okay, so view dia sama je lah. Macam mana kan ni? Dan dia ada mirror kat sini. Then ada table. So bila tekan, buka tutup. Kau tekan tu. So another katil. You nak sendiri. Okay, so dia punya curtain dia bergerak sendiri. So itu sahaja untuk room tour. It's very nice lah. Harga pun very nice lah. Harga dia berapa? Owner? Total 3,357. So 3,357. It's very worth it lah for one night. Tapi untuk 3 person. So dia kira per person lah. So kat luar dia ada diving. Bukan diving lah. Apa? Bukan. Dah jacket. Life jacket dengan tu. Swimming pool. Oh, ada tu. Snorkeling punya. Snorkeling ya. Snorkeling ke? Apa? Panas. Panas. Snorkeling punya equipment lah. Dia dah bagi siap-siap. And then kat sini dia ada tempat duduk. Tapi sekarang pukul 2:30. Panas sangat. Okay, so petang ni kita boleh relax. Boleh fly drone. Okay, so sini slide. Dia terus direct ke ocean. Okay, so petang ni juga kita try lah. Di sini ada pool. So sejuk juga ni punya air. And then dia ada macam gazebo macam tu lah. Tempat kita lepak-lepak. So for now kita masuk dalam dulu. Alright. See you. Petang main basikal. Alright, so sekarang apa tea time. So dia ada biskut. Dia ada pisang. Cekodok pun ada. Dan ni dia punya manisan. Ni apa tak cheese? Tak cheese. Air dia ada kopi panas. And then ada pilihan drink yang sejuk. So let's go ambil apa yang kita nak makan. Okay, so kita ambil cekodok, kopok, pisang cheese. Dan dia punya dessert. Dan itu sama lah. Okay, and then teh ais dengan air masak. Air masak. Tak nak macam lemon-lemon. Yang paling penting dia punya view. Tumbak. Alright. Nampak fish tak? Belakang tu banyak fish. Okay, pemandangan waktu malam di Semporna Hotel Royal Resort. Okay, so sekarang ni pukul 7. Kita orang nak pergi makan. Tadi dia ada jemput lah untuk kita makan. So jangan risau, kat sini kalau ambil package dia, dia sekali dengan breakfast dan dinner. Ini dia punya restoran lah. So kita tengok apa yang ada as a buffet. Dia serve as a buffet lah. Oh, ada sayur. Macam mana? Ini tofu. Ini apa, sotong? Oh, sotong. Ush, ketam. Okey, menggunakan dia Sabah seafood dia, ketam. Ni daging kan? Oh, daging. Oh, daging. Ayam. Oh, boleh buka. Alright. Ayam. Udang. Ni apa, ayam? Ayam. Oh, okey. Alright, so ada ayam. So belah sana. Ush.
sikit ada benda ni. Tak kenal tapi dia famous lah. Oh, dia ada banyak masak. Wow. Dan dia ada ikan. Last one. Oh, dia ada telur. Very nice. Very nice. Okay, so jom makan. Kat sini dia ada minuman. So they serve bandung, air kosong. So maybe this one orange lah. So dia ada buah juga. Tembikai, petik, and honeydew. Then, oh dia ada spaghetti. Alright, so nanti kita try. Ni ada apa? Oh, ni ada sup. Okay, let's makan. So kita ambil semua lauk yang ada. And then the speciality dia adalah lato-lato lah. Sebab kat Sabah kan. Jom makan. Fast VIP. So kita orang minta soda satu tin. So dia bagi satu botol. Abang, ada 3 swordfish. Wow. 3 swordfish. Alright. So setakat ni dia punya layanan masih lagi TikTok lah. Alright. So kenalah dengan harga satu bilik tu lebih kurang RM3,000. Okay, 1, 2, 3. Okay, so orang jalan-jalan sikit lepas pada makan. Bagi turun makanan tu. So ni view waktu malam dekat Royal Resort. So tenang sahaja. So enjoy. Right, so kita ada benda nak tunjuk. So actually kita orang dah tidur tadi. So jom. Okay. So kita nak tunjuk something yang miracle. Alright, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ketiga dekat Semporna Sabah. So kita orang dekat Royal Resort. So sekarang ni nak shoot. Sekarang ni pada pukul 5.40 pagi. So kat belakang tu boleh nampak dia punya sunrise. So very nice lah. So let's go. Ni kawasan bahagian atas dia. So kalau kau nak buat candlelight dinner boleh lah kat sini. Ada 2, 3. Tapi rasanya package harga dia lebih kurang dalam 500 lah. Add on lah, additional. Okay, so kalau korang ambil macam dia ada beberapa bilik yang harga lagi murah lah kat kawasan situ. And then sini pun ada. Lepas tu yang kita orang duduk tu dekat bahagian sini. So dia more private lah. So setiap bilik tu dia ada glonso dia sendiri. Dan dekat sana pun ada lah berapa. So setiap bilik tu dia ada glonso. So cuma yang berbeza kan bilik kita orang ambil ni dengan yang lain ni just keluasan je lah kot. So bilik yang normal ni dia ada satu katil saja. So kalau yang kita orang punya tu ada 2 king bed. Kalau yang ada family yang anak ramai, so boleh consider untuk ambil yang VIP punya. Dua kat situ sebab dia agak luas, spacious. Dan kalau yang couple biasa and then nak merasai duduk atas laut tenang kat Semporna Sabah dengan layanan yang eksklusif VIP, so boleh ambil yang biasa punya lah. Tak silap aku package dia lebih kurang 500 lah seorang. Dia kira per kepala, bukan kira satu rumah lah. Alright, selesai sudah
shoot drone dan juga time lapse untuk sunrise. So lepas ni lebih kurang dalam pukul 7 kita akan dijamukan dengan breakfast lah. So nanti kita orang punya special sikit sebab kita orang request untuk buat breakfast, floating breakfast. So nanti kita orang akan share lah macam mana dia punya hidangan atas air katanya. So floating breakfast ni pun dia ada package juga lah. Tak silap aku dalam lebih kurang kena tambah dalam 120 macam tu. Alright, so let's go. Okay, kat bawah dia ada satu kolam yang diorang beli ikan. So korang boleh nampak kat situ tu ikan besar-besar tu. So ikan ni diorang benda untuk fresh cook, kalau tak silap tu. Okay, untuk dia masak sebagainya lah. Kalau kata ada customer yang request untuk makan ikan, so dia boleh tangkap dia kat sini and then terus dia hidang lah buat customer. Kat sini dia punya kitchen, and then dekat sini juga kalau kata kau nak makan lobster, so korang boleh beli je dekat luar, dekat pasar sebelum datang sini, and then korang boleh je request untuk dia masakkan. Okay, harga dia lebih kurang dalam RM30 saja. So, kalau kau makan dekat restoran mahal. Macam kita orang kena itu 140 untuk lobster sekali dengan masak. So kalau kau beli lebih dekat kedai asing, dekat restoran, so mungkin harga lobster tu lagi murah. Dia tambah RM30 saja untuk datang sini untuk dimasakkan oleh chef dia orang lah. So semalam aku tengok ramai juga orang yang request untuk masak lobster. Alright, so kita punya breakfast dah sampai. Yeay. So kita ada buah-buahan, air lagi, susu, roti, sausage, nasi lemak. Tada! Ali Isya. Okay, so selamat pagi. So sekarang ni kita nak buat aktiviti sikit. So aktiviti ni tak ada bayar apa-apa pun, sebab dia dah ready dekat depan bilik. Okay, so kita akan shot drone daripada atas, then for you guys to enjoy lah. Okay, so dia ada slide terus direct kepada ocean. Kat sini dia ada air lah, turun. Alright, so with this view, it's very nice morning to have. So let's go. Alright, so sekarang ni kita nak buat aktiviti apa? Sea walking, tapi tak semua orang pergi. So Anis je pergi. Kita tengoklah macam mana sea walk. So ni dia punya barang. Saya akan pakai benda ni, dan masuk dalam air. Dah ready ke?
Are you ready? I don't know. Tak know. Mama takut air Mama takut yang takut konten. I take 5 for my lucky number. Apa? Dia DJI kan? Oh, DJI. Oh. Bagi gambar balik kan? Sekali. Asal dia nak. 30 minit kat dalam air. Kalau mama dah kasih mama sekali air. Apa-apa tak buat. Mama je. Right, so korang tengok dia punya kejernihan air. Oh, nampak ikan tu. Ikan kali tu. Fish. Dan dia punya view, Masya Allah. Detik-detik penyesalan. Bye-bye Ali, bye-bye mama. Bye mama. Dekat je. Sekejap je. Oh, nanti banyak resort. Nanti Boleh nanti lah. lama-lama pusing habis ni. Dah lama ni semua resort kan? Semua kan nanti. Jadi baru lagi ni. Apa lagi nama dia? Tak tahu lagi lah. Oh. Yang gambut ni apa? Yang mana? Yang ni? Yang tu, yang dekat. Orange. Oh, ni orange. Oh. Ada lagi kan baru lagi. Baru. Tapi ada orang tu juga nama dia. Oh. Baru buat. Oh. Tak nak lagi tahu. Apa? Mahal. Mataking mabul. Oh, ayah yang mana? Kan. Mata king Dengan kapal Sebab lain. dia boleh jadi pulau dia boleh turun. Oh. Dia mabul, dia ada kampung. Dia apa mata king? Tapi tiba-tiba. Oh, Tiba-tiba. Tiba tu dia pasti banyak. Oh. Dapat orang ambil gambar sana. Tu yang viral dulu. Ambil gambar. Habis snorkeling je kan ada lesen ke? Snorkeling tak payah. Oh, tak payah. Diving. Oh, diving. Atas. Oh, snorkeling kat atas. Yang bawah tu Yang diving. bawah ada scuba. Oh, scuba. Tapi yang tu kan ada lesen lah. Ada yang tak ada lesen, yang membawa instructor lah. Dia masuk. Oh, tapi kan ada Dia orang bawa. akan jaga. Oh. Ada yang 14 meter. 14 meter lah. Tu paling dalam lah. Oh. Dia gini. Cetek dalam, Cetek balik. dalam. Oh, okey. Ni kalau orang buat benda ni dia kena bayar dekat negeri kerajaan negeri Yang ni macam yang pergi jumpa adalah yang Oh, pasal dia orang bukan dia orang saya saja buat tak boleh lah. Oh, dia kena. Oh. Okay, sebelum kita turun kena ada consent. So kita kalau ada apa-apa kita dah ni sign lah. Macam insurans je. Sekarang kita tunggu bot, kita tunggu kamera untuk buat rakaman kat dalam sea walking. Jangan buat macam ni, jadi. Pastikan buat macam ni. Naik atas. Oh, nak naik. Oh, nanti kalau nak naik atas dah boleh buat macam ni. Baru turun dah naik. Oh, tu turun bawah. Berhenti. Oh, perlahan. Alright. Diver dah turun. Okay. So, sekarang ni dah nak turun. Tengah ready. Diver pun dah ready. Are you ready? Are you ready? Orang yang takut air buat sea walking. Aku tak faham. Mama, free. So swimming. Swimming. Mana mama? Tak ada pun. Dah naik dah. Kita punya angkasawan. Astronaut. Okey. Selamat. Kan cantik kan? Kata nak kejap je.
Alright, bot dah sampai. Bawah tu. Kau bagi makan. Okey, saya naik dulu. Oh, tinggal kat atas bot. Nemo. Oh, Nemo ya. Warna apa? Ikan Nemo tu warna orange. Warna orange tu lah. Oh. Okay. Sebab dia bagi korek, pegang korek masa Nemo kan. Next time kita orang datang untuk scuba pula. Ha. Blue tank tak nampak? Ada cukup. Ha, ada nampak. Oh, blue tank. Adik kat bawah tu kan dia macam Nemo World ni.